selamat datang. Kali ni, kita ada satu bahan yang menarik untuk dikupas. Sebuah cerita pendek tentang seorang gadis namanya Hawa. Ya, nampak macam cerita kanak-kanak yang ringkas. Betul. Tapi, misi kita hari ni adalah untuk bedah siasat watak Hawa ni dan nak faham lebih dalam lagi maksud di sebalik simpulan bahasa Melayu, orang harapan. Tepat sekali. Kita akan lihat macam mana tindakan-tindakan kecil Hawa ni sebenarnya membina reputasinya dan apa yang kita boleh belajar tentang semangat komuniti. Persoalannya, apa sebenarnya yang menjadikan seseorang itu boleh dipercayai dalam satu-satu komuniti? Okey, jom kita mulakan. Sumber kita ni perkenalkan Hawa sebagai seorang budak kecil yang sangat cekap dan suka menolong. Contoh pertama yang diberi itu sangat jelas. Hawa nampak jiran dia, Pak Mail, nampak penat. Tengah siram pokok, lepas tu mengadu sakit pinggang. Dan Hawa tak tunggu disuruh kan? Tak, dia terus cakap, biar Hawa tolong Pak Mai, berehatlah di bangku itu. Tindakan proaktif macam ni, inilah yang menarik perhatian saya. Semestinya. Ini bukan sekadar pasal tolong-menolong. Ia tentang kepekaan. Hawa perasan kesusahan orang lain. Dia peka, ya? Dia ada inisiatif. Apabila seseorang bantu tanpa diminta, ia bawa maksud yang lebih mendalam. Maksudnya, orang tu bukan saja nampak masalah kita, tapi dia betul-betul rasa dan nak ringankan beban tu. Saya setuju. Ia membina kepercayaan yang lebih tebal dan kita nampak corak yang sama berulang. Lepas tu, dia nampak pula Puan Zira. Ya, Puan Zira. Tengah kelam kabut, cari sesuatu, rupa-rupanya cermin mata dia hilang dan tampaknya dia tak boleh baca buku resipi baru dia. Masalah kecil tapi penting untuk Puan Zira. Dan sekali lagi, Hawa terus membantu. Dia cari dan jumpa bawah sofa. Momen pentingnya bukan masa dia jumpa cermin mata tu. Bukan, kan? Tapi lepas tu? Tepat. Momen pentingnya ialah kata-kata Puan Zira. Terima kasih Hawa. Kamu memang boleh diharap. Ayat tu, boleh diharap. Ungkapan tu bunyinya lebih berat daripada sekadar terima kasih. Macam satu pengiktirafan. Betul. Itulah titik tolaknya. Dari situlah, macam yang sumber kita sebut, semua jiran mula panggil Hawa dengan gelaran istimewa. Dia jadi orang pertama yang mereka cari bila ada masalah. Dan ini membawa kita terus kepada definisi orang harapan yang diberi dalam sumber, iaitu orang yang boleh diharap untuk menolong kita. Ringkas saja definisinya. Sangat terus terang. Tapi kisah Hawa ni bagi kita konteks. Menjadi orang harapan tak perlukan pertolongan yang besar pun. Tak perlu. Menyiram pokok, cari cermin mata, semua tu perkara kecil. Tapi impaknya pada komuniti tu besar. Dan Hawa sendiri pun gembira sebab dapat membawa senyuman kepada semua orang. Ini mengajar kita tentang membina semangat kejiranan. Kepercayaan dalam komuniti itu dibina melalui tindakan-tindakan kecil macam inilah. Benda-benda yang konsisten. Sumber ni juga ada bagi contoh lain. Untuk tunjukkan simpulan bahasa ni boleh guna dalam konteks yang lebih luas. Yang pasal tempat kerja tu kan? Ya. Nur Azah merupakan orang harapan dalam syarikat pembersih swasta. Ini menunjukkan prinsip yang sama terpakai di mana-mana, bukan setakat dalam kejiranan. Sudah tentu, dalam konteks kerja, orang harapan ni pekerja yang kita tahu akan selesaikan tugas. Tak perlu kita nak pantau selalu. Dia boleh diharap untuk bantu rakan sekerja, dia ambil inisiatif. Prinsipnya sama. Sama saja. Reputasi dibina melalui tindakan yang konsisten dan boleh dipercayai. Jadi jelaslah bahawa orang harapan ni satu status yang diperoleh, bukan diberi. Ia dibina sikit demi sikit melalui tindakan kecil yang proaktif. Dan tindakan yang penuh empati. Itulah yang akhirnya menjadi pengikat dalam masyarakat. Tepat sekali. Sebagai renungan untuk anda yang mendengar, cuba fikirkan sekejap. Dalam lingkungan anda sendiri, sama ada di rumah atau di tempat kerja, siapa agaknya yang anda anggap sebagai orang harapan? Soalan yang bagus. Dan yang lebih penting, apakah satu perkara kecil yang boleh anda lakukan hari ini untuk mula menjadi orang harapan kepada seseorang di sekeliling anda?